Saya Alif Abdul Kadir dari Al-Amin Terapi Saraf. Dan terima kasih sebab support kita dekat Al-Amin Terapi Saraf Channel. Hari ni dekat Al-Amin Terapi Saraf Channel kita nak bercerita tentang perkara-perkara misteri yang mengguncang dunia. Benda-benda yang lepas, benda-benda yang bakal berlaku. Semuanya kita nak rungkaikan dalam channel ni. Jadi korang kena tengok video ni dan support kita selalu. Kalau kita cakap tentang pandemik COVID-19, saya pasti ramai betul yang tahu. Sebab pandemik ni betul-betul goncang dunia beberapa tahun lepas. Tapi bila kita cakap pula pasal pandemik, korang tahu tak apa dia pandemik yang pertama melanda dunia? Nak tahu? Jom tengok video ni sampai habis. Jadi sebelum kita borak dengan lebih lanjut, video ini dibawakan oleh Al-Amin Terapi Saraf, satu pusat terapi yang menyediakan urutan saraf dan alignment tulang. Kalau korang ada masalah sakit-sakit di sekitar badan korang, tak kisahlah kepala ke, kaki ke, slip disc ke, sciatica ke, ataupun ada masalah-masalah berkaitan dengan badan korang lah, yang perlukan servis urutan saraf dan alignment tulang, boleh hubungi Al-Amin Terapi Saraf dengan kadar segera. Macam mana nak hubungi diorang ni? Korang nampak tak nombor yang tertera dekat video ni? Korang boleh pause dan boleh salin nombor ni. Kalau korang malas nak pause, boleh klik link di description. Kita sediakan dan boleh terus berhubung dengan admin diorang kalau korang tekan link tu. Okey, cakap banyak pun dah tak guna. Jom kita terus kepada perkongsian kita pada hari ini. Cerita ni bermula pada tahun 541 Masihi. Pada ketika itu, wujudnya satu empire besar yang dikenali sebagai Empire Byzantine yang dipimpin oleh Maharaja Justinian I. Ibu kota dia terletak dekat kota Konstantinopel. Dan kota Konstantinopel ini merupakan antara satu kota yang terbesar dan terkaya dekat dunia. Korang bayangkan suasana dia. Setiap hari pelabuhan Konstantinopel ni sibuk. Banyak kapal-kapal dagang daripada Afrika, daripada Asia, Mesir, Eropah, semua datang berlabuh dekat pelabuhan Konstantinopel ni. Menurut catatan sejarah, wabak ni sebenarnya mula dikesan di Mesir sebelum dibawa ke Konstantinopel melalui jalan perdagangan. Pada mulanya hanya beberapa orang je yang jatuh sakit. Tak ada siapa pun yang panik. Orang anggap dia macam satu penyakit biasa je. Tapi tak lama lepas tu, jumlah pesakit meningkat secara mendadak. Setiap hari, semakin ramai yang ada simptom yang sama. Demam panas yang melampau, menggigil dengan sangat kuat, sakit kepala yang mencucuk, muntah dan cerit-berit, kemudian muncul benjolan besar di sekitar leher, ketiak dan pangkal peha. Benjolan ni pula boleh membesar sehingga sebesar telur atau lebih besar lagi. Kesakitan yang dialami oleh pesakit pun sangat luar biasa. Ramai pesakit yang memang tak mampu nak berdiri atau berjalan. Ada juga yang mula meracau dan hilang kewarasan. Dan sesetengah mangsa dilaporkan berhalusinasi sebelum mati. Pasar-pasar diorang pun dipenuhi dengan peniaga. Jalan-jalan sesak dengan manusia yang berjual beli. Dekat istana pula, Maharaja Justinian I ni sedang sibuk fikir macam mana nak kembangkan lagi empire dia. Ketika semua orang memenang kepada peperangan, perdagangan dan politik, diorang tak sedar sebenarnya ada satu lagi ancaman yang bakal mengguncang hidup mereka lepas ni. Ancaman ni datang daripada dek kapal-kapal dagang mereka sendiri. Di celah berguni-guni gandum dan bekalan makanan yang diorang bawa dalam kapal dagang ni tadi, wujud ribuan ekor tikus yang membawa kutu yang ada sejenis bakteria yang dikenali sebagai Yersinia pestis. Bakteria ni nantilah yang akan bawa bencana kepada mereka dan hampir meruntuhkan Empire Justinian ni tadi. Dalam sekelip mata, Konstantinopel berubah menjadi sebuah bandar yang lain. Bandar yang dahulunya dipenuhi dengan riuhnya bunyi peniaga dan aktiviti perdagangan, hari ini bertukar menjadi bandar yang menangis dan dipenuhi dengan ratapan. Setiap pagi, orang bangun dan mendapati seorang jiran mereka telah meninggal dunia. Ada ahli keluarga yang kehilangan seorang ahli keluarga mereka. Mula-mula seorang, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian seluruh ahli keluarga mereka meninggal dunia. Ramai juga yang terlalu takut untuk mendekati orang sakit, takut berjangkit. Ada yang sanggup kurung diri mereka dalam rumah. Ada yang memang tak berani langsung keluar ke rumah dan berjumpa dengan masyarakat. Kemuncaknya, catatan sejarawan Byzantine, Eusebius, mencatatkan keadaan memang dah tak terkawal dan amat mengerikan. Jumlah kematian yang dicatat terlalu tinggi sehingga pihak berkuasa pun dah tak mampu dah nak menguruskan jumlah kematian yang tak terkawal ni. Korang bayangkan, kubur-kubur penuh sampai diorang terpaksa gali satu lubang besar dan timbunkan mayat-mayat dalam kubur tu. Gila betul. Bukan setakat tu je, sampaikan menara-menara pertahanan dan bangunan-bangunan kosong pun dijadikan rumah-rumah mayat. Dan dijadikan bangunan ni sebagai tempat penyimpanan mayat. Sampai tahap macam tu sekali punya teruknya kematian yang melanda Konstantinopel pada ketika itu. Dalam ketakutan masyarakat melanda pandemik ni, muncul pula satu bencana lain, iaitu Maharaja diorang sendiri pun turut dijangkiti. Keadaan ni memang menimbulkan panik lah dalam kalangan masyarakat. Sebab bila Maharaja dijangkiti, kalau Maharaja ni mati, siapa pula yang nak memerintah negara? Siapa pula yang nak mempertahankan negara ni nanti? Jadi, keadaan betul-betul huru-hara. Tapi nasib baik, setelah beberapa ketika, Maharaja Justinian I ni sembuh daripada sakit dia. Tapi malangnya, rakyat biasa tak berkongsi nasib yang sama dengan Maharaja ni tadi. Rakyat terus mati, kematian terus meningkat dan Empire Byzantine memang betul-betul menuju kepada pengakhirannya. Bila Empire ni dilanda wabak yang besar macam ni, ramai yang anggap ia hanya satu penyakit yang membunuh manusia. Tapi kesan domino dia tu lebih tinggi. Sebab apa? Bila petani mati, ladang tak dapat diuruskan. Apabila peniaga mati,
perdagangan pun terhenti. Apabila pekerja mati, ekonomi pun lumpuh. Dan apabila tentera mati, pertahanan negara pun akan jadi lemah. Benda ni menyebabkan Empire Byzantine yang betul-betul kuat sebelum ni mula kehilangan kuasa dia. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan hasil pertanian merosot. Harga-harga makanan meningkat gila-gila punya. Cukai-cukai yang dikutip oleh kerajaan pun semakin mengecil dan kekuatan tentera mula mengecil. Dan benda ni memberikan ruang kepada musuh-musuh Empire untuk mengintai dan menakluki Empire Byzantine. Mereka nampak ruang-ruang kosong yang mereka boleh masuk dan sekaligus mungkin mereka boleh menakluki Empire ni di kemudian hari. Dia ada beberapa faktor lah yang menyebabkan gelombang ini akhirnya reda. Yang pertama, ramai manusia yang telah meninggal dunia dan ada imuniti. Sebab apa? Bila wabak ni kerap kali melanda manusia sendiri pun akan imun dengan benda tu. Sistem semula jadi dalam badan manusia ni akan memperolehi ketahanan tertentu dan imunlah kepada penyakit ni tadi. Bagaimana wabak ni berakhir? Dia tak berakhir macam peperangan yang kita boleh sign perjanjian damai. Wabak ni tak betul-betul berakhir sebenarnya. Sebenarnya wabak ni datang dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama datang pada tahun 541 Masihi tadi dan dia datang gelombang kedua, gelombang ketiga dan gelombang ini berlanjutan sehingga 200 tahun lebih. Yang kedua, perubahan populasi tikus dan kutu. Penyebaran bakteria Yersinia pestis jadi amat bergantung dengan haiwan perumah macam kutu dengan tikus. Perubahan iklim, persekitaran dan langkah-langkah yang proaktif telah menyebabkan berlakunya perubahan kepada populasi kutu dengan tikus ni tadi. Berlakunya perubahan populasi menyebabkan tikus makin berkurangan dan itu menyebabkan penyebaran wabak ni tadi pun makin lama makin berkurang. Yang ketiga, penduduk semakin berkurangan. Ironi je bila ramai orang yang mati ni tadi, penduduk semakin berkurangan dan mereka ni kurang berkumpul. Bandar-bandar semakin lengang dan apabila perkumpulan manusia ni berkurangan dan bandar semakin lengang, menyebabkan penyebaran penyakit ni tadi pun turut berkurangan. Dan yang keempat adalah perubahan laluan perdagangan. Apabila perdagangan merosot, peperangan berlaku, itu akan mengurangkan pergerakan manusia, kutu dan juga tikus daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Dan ini menyebabkan berkurangnya penularan wabak ni dari masa ke semasa lah. Tapi satu benda, adakah bakteria itu betul-betul pupus? Sebenarnya tak. Bakteria Yersinia pestis ni masih lagi wujud sampai hari ni. Cuma kita dah faham dia punya simptom, kita dah faham kedudukan dia, keadaan dia. Jadi mudahlah untuk kita hari ni buat precautions yang lebih proaktif untuk menghentikan penularan wabak ni dari berlaku. Dan teknologi perubatan hari ni pun dah moden. Jadi kita adalah antibiotik yang khas dalam menyekat penularan wabak ni tadi. So apa yang kita boleh belajar daripada kisah ni? Korang bayangkan pada ketika itu manusia tak tahu pasal bakteria, manusia tak tahu pasal penyakit, manusia tak tahu pasal penyebaran dan penularan wabak. Yang mereka tahu politik, perdagangan dan peperangan. Dan mereka anggap bahawa satu-satunya ancaman yang akan meruntuhkan satu-satu empire itu adalah peperangan. Ataupun politik tak stabil ke, ataupun perdagangan yang melemah. Mereka anggap itu je. Mereka tak sedar bahawa haiwan sekecil tikus dan kutu boleh hancurkan satu empire. Jadi, pengajaran yang kita boleh dapat dekat sini adalah kita jangan ambil mudah dengan benda-benda yang kita rasa kecil dan tak bahaya. Sebenarnya kalau kita ambil mudah, itu akan menyebabkan kerosakan mula berlaku sikit demi sikit. Korang bayangkan, macam mana tikus dan kutu yang bawa bakteria Yersinia pestis ni hampir meruntuhkan satu empire. Bukan sekadar satu kota, bukan sekadar satu negara, tapi satu empire tau. Empire Byzantine ni tadi yang cukup kuat, yang cukup gemilang, hampir jatuh disebabkan kutu dan bakteria. Satu benda yang kecil sahaja yang mereka tak sedar. Jadi kita lepas ni kena lebih cakna dengan kebersihan kita. Pastikan rumah kita ni tak ada tikus, tak ada kutu dan haiwan-haiwan perosak yang lain lah. Tak kisahlah lipas ke, cicak ke atau apa-apa je lah. Sebab benda-benda ni sebenarnya bawa penyakit yang amat berbahaya. Kalau terjangkit, bukan saja boleh sakit yang teruk, bahkan boleh menyebabkan berlakunya kematian. Baik, terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar perkongsian kita hari ini. Saya amat hargai kalau korang dapat klik butang like, klik butang share dan subscribe kita punya channel. Dan tekan sekali butang loceng di sebelah butang subscribe tu kan, supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Korang nak saya cerita pasal apa lagi? Kalau korang ada idea, boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah kita sediakan untuk anda. Al-Amin Terapi Saraf Channel, tolong subscribe dan sebarkan channel ini kepada lebih ramai orang. Saya Alif Abdul Kadir. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.